Terkejut teman dengarnya apabila pelakon Jana Nick dia kata celakalah bagi yang mempertikaikan kenapa perempuan pergi ke mana. Itulah celakalah bagi mereka yang mempertikaikan perempuan yang pergi dalam konvoi kemanusiaan ke Gaza tersebut yang menyertai sumut flotilla. Sampai macam tu sekali ya Roma. Marahnya Jana Nick ni pada orang-orang yang mempertikaikan kenapa perempuan pergi. Perempuan tak boleh nak berjuang ke? Susah nak cakap ya. Apatah lagi kalau orang-orang bijak pandai agama pun memberikan pandangan mengaitkan pula dengan hukum hakam. Apabila netizen pula memberikan pandangan, macam-macam pendapat yang dilontarkan dalam media sosial. Kenapa ada orang yang mempertikaikan apa yang dibuat oleh sukarelawan kita ni, nak pergi naik kapal ke Gaza? Bukan satu benda yang mudah. Kalau tak ada semangat yang kuat rasanya entah. Kalau teman pun belum tahu lagi teman mahu ke tidak nak pergi ke sana. Jadi kenapa ada pertikaian pendapat itu? Yang pertamanya, mereka mempersoalkan tentang keperluan untuk pergi ke sana tu. Ada keperluan ke? Itu yang nampaknya ramai daripada netizen bertanya. Alasan yang demo bagi ialah kerana apa perlunya kita nak pergi ke tempat yang sangat berisiko dan kemungkinan untuk ditahan itu begitu tinggi, kata demo. Maksudnya demo ni mempersoalkan dari sudut keselamatan. Jadi kalau kita tengok balik, apa pun sebenarnya kehidupan kita ini memang tinggi risiko. Kalau kita bawa kereta atas lebuh raya pun banyak risikonya, khususnya risiko kemalangan. Apa saja yang kita buat sebenarnya sangat berisiko. Jadi pergi ke Gaza tu lagi tinggi risiko. Itu yang di antara alasan yang demo bagi. Yang keduanya adalah kerana perbezaan ideologi politik. Dalam negara kita ni, apa saja kadang-kadang benda ni dikaitkan dengan politik. Jadi bila ada politik ni, orang yang bukan sealiran akan memberikan pandangan. Itu dah jadi lumrah lah nampaknya dalam negara kita ni. Kadang-kadang pada teman, bukan semua benda boleh kita kaitkan dengan politik. Bila kita kenangkan balik nasib rakyat di Gaza sana, bagaimana mereka hidup terseksa, tak ada makanan. Bayangkanlah mangsa serangan ketenteraan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Sepatutnya itulah menjadi fokus kita daripada kita memikirkan benda yang remeh-temeh ni. Tak apalah, masa nak berpolitik nanti kita politik lah. Masa pilihan raya kita berpolitik lah. Tetapi ini bukan masa yang sesuai. Dah ada orang yang sanggup nak berkorban, biarkan. Sebab bukan semua orang sanggup nak melakukan pengorbanan rupa ini. Yang ramainya pandai bercakap je. Bila disuruh, jangan haroi. Pandangan-pandangan yang begitu skeptikal. Dan ada yang mengatakan ini hanyalah satu projek untuk publicity. Nanti kita boleh dengarlah dalam podcast ke dan dalam perkongsian mana-mana rancangan TV, media sosial, bagaimana pengalaman demo ni pergi ke perairan Gaza sana. Baru kita tahu sikit sekurang-kurangnya. Kalau tidak, kita hanya mendengar daripada jauh saja. Sampai pula sana ditahan, entah macam mana dibuat dek askar di sana tu, entah ke diseksa dek demo walaupun dalam masa yang singkat. Jadi kita bersyukur masih ada ramai lagi yang menganggap demo ini sebagai wira kepada negara kita. Kalau kita tengok di pantai Teluk Batik dan Pohang, ramai orang berkeloh di sini tetapi golongan ini berkorban, melupakan segala keseronokan untuk berkeloh di tepi pantai, pergi ke sana untuk niat yang satu, menghantar bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang tertindas di Gaza. Jadi tak usahlah kita asyik nak mengondem, memperlekehkan apa yang dibuat dia orang, sedangkan kita tak buat apa-apa pun.